Kamu nak tahu kami nak pergi mana? Jom ikut kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami berada di Pesta Buku dan Karnival Pembaca Negeri Perlis 2026 untuk menyaksikan pelbagai aktiviti menarik serta semangat masyarakat yang ciptakan ilmu. Jom ikut saya. Pesta Buku dan Karnival Pembaca Negeri Perlis 2026 menghimpunkan pelbagai penerbit, penulis dan pencinta buku. Pelbagai buku serta aktiviti menarik disediakan bagi menyemarakkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Antaranya kita ada komik. Kat sini kita ada komik M. Contoh yang ni komik M lah, yang paling laris. Selalunya budak akan belilah. Hak ni harga dia RM16. Kami ada 10% diskaun, so jadi dia RM14 saja. Itu saja. Boleh jadi ejen buku. Terima kasih Kak. Sama-sama. Assalamualaikum Tuan. Ya, salam. Saya nak interview sikit boleh? Boleh. Apa yang pihak Tuan harapkan daripada penganjuran Pesta Buku dan Karnival Pembaca Negeri Perlis 2026? Okey adik, untuk tahun ni seperti biasa kita mengharapkan seluruh rakyat Perlis dan masyarakat secara umumnya untuk sama-sama datang ke perpustakaan untuk sama-sama menjayakan Pesta Buku dan Karnival Pembaca 2026 dengan lebih daripada 100 aktiviti yang kita sediakan. Adik dah ronda dah? Alhamdulillah. Terima kasih. Doktor, apa yang menarik kat sini? Okey, dekat sini kita akan buat pameran STEM dan juga robotik. So ini adalah daripada Fakulti Kejuruteraan Elektrik, Jabatan Elektrik dan Jabatan Mekatronik. So kami akan tunjukkan sedikit demo lah renewable energy, tenaga boleh baharu, solar, angin, air dan sebagainya lah. So kita juga buat aktiviti interaktif lah dengan anak-anak, dengan adik-adik daripada sekolah rendah, sekolah menengah dan juga tadika. So kat sana pula kita buat demo kereta robotik lah, robot satu yang ada ultrasonic, so sensor untuk bagi elak dan satu lagi untuk jalan kereta kontrol. Di sini juga ada minuman percuma dari Madinah. Jom kita minum dulu nah. Terima kasih. Pesta Buku bukan sekadar tempat membeli buku, malah menjadi ruang untuk menyemai minat membaca, menimba ilmu dan membina masyarakat yang berpengetahuan. Selain jualan buku, pelbagai aktiviti turut diadakan bagi menarik minat masyarakat untuk membaca dan menjadikan buku sebagai teman sepanjang hayat. Jadi harapan saya untuk penganjuran kali ini, kita mengharapkan supaya ianya akan lebih maju ke hadapan lagi lah ke tahun-tahun yang akan datang, insyaAllah. Jom kita tanya, apa perasaan mereka? Jom. Alhamdulillah, syok dapat banyak benda tahu juga kat sini. Saya rasa seronok kerana ada permainan. Saya rasa gembira dan saya boleh bermain permainan yang menarik. Kami dari TV PSS SK Sanglang ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menjayakan Pesta Buku dan Karnival Pembaca Negeri Perlis 2026. Jumpa lagi dalam laporan yang akan datang. Bye.